Kau tu tengah buat apa? Ini kunci punya itu Wah. apa? Rak. Rak. Saya polish lah. Tengok before, Wah. after. So ini kayu punya perabot ke, rumah punya perabot ke, nak polish boleh guna beeswax inilah. Beeswax ini tak ada warna punya kan, dia clear je. Apa-apa macam dark brown lah, light brown lah, ini color yang udah sikit lah pun boleh guna ya. So ini apa? Water repellent, non-sticky, dia remove minor scratch, macam sikit-sikit lah hairline punya itu scratch, dia boleh hilangkan dah. So apply, polish and shine je, senang saja. Macam tadi saya apply, lepas tu guna sikit itu kain buff dia. Buff dia je. Polish So dia natural sikit. Kasih polish, raya nak datang. So siapa rumah nak polish perabot ke, hiasan kayu ke, boleh guna beeswax ini. Okay? Boleh beli di beg kuning saya. Jangan lupa follow, like and share. Bye bye.